Batuk dah 2 minggu tak reda-reda, segala jenis ubat batuk sirap, pil dah telan berpapan-papan, ambil vitamin pun tak jalan. Korang dah cuba belum jenis patch? Vital Sign Cough Patch ni mengandungi herba-herba terpilih seperti Chinese ephedra, ginkgo, almond, halilia, licorice dan biji sawi yang bermanfaat untuk kesihatan pernafasan. Antara kelebihannya, yang pertama dapat melegakan batuk, yang kedua mencair dan mengeluarkan kahak, yang ketiga meredakan ketidakselsaan tekak, yang keempat menenangkan saluran pernafasan, yang kelima membantu tidur yang lebih nyaman dan lena, yang keenam memberikan haba untuk melegakan kesesakan sistem pernafasan dan yang ketujuh meningkatkan peredaran darah. Cough patch ini sesuai untuk digunakan daripada bayi seawal 1 bulan sehingga dewasa. Sekali tampal, efeknya boleh bertahan selama 12 jam tau. Jangan risau. Bagi siapa-siapa yang ada sensitive skin, cough patch ini specially design untuk minimumkan skin irritation. Cara penggunaannya, pastikan kulit bersih dan kering, buka stiker patch dan tampalkan pada bahagian dada dan belakang badan atau dikenali sebagai cough acupuncture point. Untuk kanak-kanak, korang boleh apply setiap 6 ke 12 jam, manakala dewasa boleh apply setiap 8 ke 12 jam, 2 ke 4 patch sehari. Untuk first time user, amat penting untuk korang tengok after 15 minutes tampal jika ada sebarang skin reaction. Ini sebagai precaution if ada allergic occurs. Satu box ada 6 keping. Nak dapatkan kat mana? Boleh kunjungi cawangan Farmasi Kaisar berdekatan atau order je dekat TikTok shop kami.